Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So, video kali ni beritahukan Najib nak buat apa. Najib nak buat Shopee haul selama kan setahun yang lalu lah buat Shopee haul. So, video kali ni Najib beli Tada! Ada 7 parcel yang Najib nak unboxing. So, hampa nak tahu item yang Najib beli kali ni semua kepada student yang baru nak masuk U, student yang baru nak masuk asrama. Tak kira lah, hampa tengok sampai habis lah. Najib tak bercakap banyak. Jom kita unboxing. First parcel. Kau tengok. Oh, electric iron. Ni cantik ni, color dia. Color beige. Dia ada 2 color. Match dengan pelak. Yang ni mungkin suka ayak. Menu. So, ni mungkin yang mana tak faham kan. Macam Najib kan. Hampa boleh tengok menu dia. Dia bagi dalam ni. Pelak 3. Mungkin ni lapik dia. Kecil je pelapik dia macam ni. Lepas tu tak main tu boleh lah tak atas ni. Oh, boleh pula. Buka ni. Ush. Sudah. Lepas tu boleh lah letak ayak dalam ni. Nampak tak? Letak ayak dalam tu. Bang kat sini. Sini yang bila kita picit ni, dia keluar ayak kat sini. Dia macam sembok lah atas punya tudung ke, baju ke. Comel. Senang nak bawa. Sebab dia ringan. Tapi kan Najib nak abang kat hampa, Najib ada baca satu komen. Hak ni lah kat Ayin ni. Dia kata dia tak suggest sangat untuk guna daily, untuk guna harian. Sebab dia pun tak tahulah sebab apa. Mungkin dia kecil kot, tak sesuai. Jadi dia macam boleh bawa travel. Apa kalau nak guna daily tu tak saja sangat lah. Urgent ke boleh layan kan. Next parcel. Tada! Parcel yang kedua. Apa ni? Oh, Najib beli jam. Wow. Cantiknya. Color brown. Ini color hitam. Ini Najib ambil color rose gold. Boleh adjustable. Kamu dah tahu Najib nak beli. Boleh adjust bawah ni. Ini cantik. Macam gelang tau tak. Ini dia boleh adjust. Macam tangan besar ke, tangan kecil ke, boleh lah adjust ni kan. Jam kedua ni Najib ambil yang square color cocoa brown. Cantik dulu. Okay, next Najib ambil hak bulat color hitam. Tengok tu. Tamak. Kau tamak bagi 3. Najib perasan datang ni. Ni nampak tak putih ni? Nampak tak bergerak? Hak ni kena buang dulu. Baru boleh bergerak ni. Benda kecil ni. Nampak picit dia. Jalan nak? Baru berjalan. Next parcel yang ketiga. Tada! Banyak. Najib tahu apa benda dalam ni. Minyak wangi. Wangi. Hak Mobelas 3. Najib beli Mobelas punya. Cantik packaging dia. Color pink. Hak ni Perfume Paradise Forbidden Rose. Hak ni Najib selalu pakai Forbidden Rose. Superstar Ella Primadonna. Hak ni Najib ambil yang ramai orang beli. Dia try buka satu yang Belas. Wangi. Next parcel keempat. Kasih sampah. Comelnya. Ni sedia 45 kali 45. Dia ada 50 pieces. Comelnya. Besar mana ni? Takut koyok. Tengok macam ni. Oh, tidak.
koyok dah satu. Dia punya kualiti ni nipis. Tapi Najwa nak try letak dulu bahan-bahan berat. Dia bocor tau. Najwa tak kotak berat ni. Okey, boleh tahan. Lagi sini. Lepas tu dia ada pangkai kat sini. Oh. Okey kan? Walaupun dia nipis, kalau beli kan, Najwa saja hampa tak macam plastik opok boleh lah. Itu terbaik. Okey, next pasal yang kelima. Minyak angin. Hampa kena bawa spare. Kera Najwa beli minyak angin aromaterapi. 2, 3. Najwa beli hak ni. Second. Dia macam ni. 80 ml. Hak ni 10. Apa kena spare. Spare tau. Spare. So, letak tepi dulu. Lepas tu yang ke-6. Salah. Najwa beli ni. Sama kan? Salah. Resang dengan jarum. Benda ni wajib juga untuk perempuan kat luar sana. Kat ni Najwa ambil jarum. Nombor banyak ni kan. Dia ambil 2. Wih, pecah. Next. Ni resang. Kau dia silap bagi. Tak silap Najwa ambil pattern lain. Sudah lah. Dia silap. Najwa dah confirm dah. Ni Najwa ambil macam ni. Satu je. Satu lagi Najwa ambil pattern lain. 3 ni sama. Benda dah sampai tu. Redo je lah. Next, rasa yang terakhir. Cerah. Sama. Apa tahu kan? Cerah. Plus yellow, rose red. Mek. Kalau pink. Kat sini je. Cerah. Macam nak buka. Ambil lah tali dia kan. Dia boleh jadi kitchen. Gantung kat sini. Macam tu. Kat sini 5 ruang. Kat sini dia macam kosong. Yang ruang besar ni aku boleh letak jarum. Letak jarum kat sini. Letak je dalam ni. Lepas tu boleh tutup kan. Boleh letak kesang juga. So hak ni apa boleh letak kesang, ubat, benda-benda kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh letak 5 biji resang kat sini. Dah betul kat beg. Tadi pun sama je. Beg colour pink. Pink comel. Okay, untuk pink ni dia ada juga tali. Tali dia colour pink. Dia ni getah tau. Tali dia getah. Lepas tu dalam ni pun dia punya ruang pun sama juga. Macam hak colour kuning ni. Comel. Comel lah. Ini dah last item. Ada lagi Shopee Haul yang berkaitan dengan barang yang nak masuk you order yang duk sama tu. Hampa stay tune tau. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I will see you next video. Bye.